Ahli Perniagaan dan Pendedah Maklumat Albert T sekali lagi mencetuskan perhatian apabila didakwa bertemu bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bagi mendedahkan kumpulan yang didakwa mengarahkannya merakam video rasuah melibatkan ahli politik Sabah. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari memuat naik gambar pertemuan tersebut di Facebook sambil memetik sumber yang memaklumkan bahawa Albert mengadu tentang wujudnya sebuah kumpulan yang merancang keseluruhan konspirasi video itu. Fadli mendakwa pendedahan tersebut menunjukkan isu ini jauh lebih rumit dan menakutkan daripada apa yang diketahui umum sehingga Albert perlu mendapatkan bantuan Mahathir untuk mendedahkan dalang sebenar. Albert sebelum ini mendedahkan video membabitkan 14 ahli politik Sabah namun hanya dua telah didakwa iaitu Andy Muhammad Suryadi dan Adun Sindumin Yusof Yaakob. Albert sendiri turut berdepan pertuduhan memberi rasuah berjumlah RM500,000. Daripada 14 nama dalam video tersebut, 10 masih bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah menimbulkan persoalan awam mengenai ketegasan tindakan pihak berkuasa. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan SPRM sebelum ini dituduh berlengah, namun Anwar menjelaskan bahawa kes masih berjalan dan bukti tambahan sedang dinilai. Albert dan pasukan guamannya mendakwa mereka telah menyerahkan lebih 300 halaman dokumen termasuk jejak wang, rekod bank serta surat menyurat sebagai bukti untuk mengukuhkan dakwaan yang dibuat dalam video. Pendedahan melalui Mahathir ini dijangka membuka bab baru dalam skandal yang terus menggoncang politik Sabah.